Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Trip mancing di akhir-akhir tahun ni. So kita macam biasa turun kapal hitam, kita singgah dulu Crazy Bites. No bites, no game. So kita nak ambil umpan udang. Assalamualaikum. Ambil udang. Ni ada udang. Ni udang 70 sen, 50 sen sikit-sikit, 70 sen. Dan ni RM1 sekupang. Ni apa? Ruat. Oh ni ruat ni. Okey, nanti kita ambil umpan dulu. Lepas tu kita akan terus ke rumah rakit Pak Hitam. Kali ni kita nak naik yang rakit baru, rakit D, insya-Allah. Jumpa sana nanti. Okay, kita dah masuk simpang. Kalau siapa nak pergi rumah rakit Pak Hitam ni, ni nampak signboard pada sekarang Sungai Pelek tu terus je. Ui, dia ambil gambar ya. Tu. Kita masuk dalam ni terus. Okay, masuk jalan ni, so cari parking saja dalam sana. Jalan kaki. Okey, dah parking, kita nak angkat barang. Ada 2 orang hari ni, ada 6 orang mancing. Penuh makanan. Kita guna apa panggil apa ni? Kita tolak. Kereta roda 1. Okey, jom. Barang-barang dulu. Buah macang ni. Barang hijau. Subuh buta kami dah gerak. Joran di tangan tekad pun kuat. Minyak dah isi, umpan pun siap. TKAC, gun steady, tak pernah give up. Kadang hujan, kadang panas, tengah laut gelora ganas. Tapi kami tak pernah goyah, sebab kami satu jiwa, satu hobi. TKAC saudara di laut dan juga darat. Semua lubuk kami reda bersama gelak. Bot dia ni kot Amor strike pun tak kecewa. Yang penting kami ada selamanya. Hitam tak. Jom kita pula berlang. Ada yang power main casting, ada yang pakar cari sebarau king, ada power jengging dan bodong. Kawan susah kami pasti tolong. Laut tasik, sungai dan muara, kita reda dengan doa. Okay, jom keluar. Jauh perjalanan kita ni. Masa lebih kurang tapi nilai sahabat dalam cerita. TKAC saudara hujan darat, setia kawan sampai ke akhir. Kau usia berapa bulan lah? 2 bulan lebih. Kita macam biasa santai, Yani, ya azan ataupun azam todak. Larung, dan larung mending juga dah. Dia Iman Syuk. 6 orang. InsyaAllah kita tengok dia hasil. Kita naik pukul 4 sampai jam 3. Tengok apa hasil nanti. Akan update. Mudah-mudahan nak ada rezeki, insyaAllah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kita naik ni. Dah banyak kali kita naik, kat 5-6 kali dah kita naik atas bot rakit D ni. D sana A. Ni paling besar B kan? B. Lalu kita naik ni ya. Jadi nanti ni A to C. C pun baru siap.
Berapa bulan dah C tu? C pun baru lagi kan? C lama dah. Tahun dah? Lebih. Lebih Ni bawah ni ada tukun. Ada tukun. Kancil dah, kata kancil kan dah. Ni. Ni A kecil sikit. Yang ni yang C. D belah mana D? Tu kan? C pun besar tak? Okey, dah sampai. Jauhnya perjalanan. Ni kita akan cuba rakit. Rakit baru, ikan baru lah. Okey, dah sampai. Alhamdulillah. Izam tunjuk Izam. Okey, video pada boat. Pedal je. Alright. So boleh ulak-ulak dah, ulak-ulak. Bismillah. Allah. Ambil atas. Sambut. Ha? Sambut. Yang udang tu masuk tu sana ni. Tong Tong mana sini? Tak tahu. Kita pasang takut dia hanyut ke apa tak tahu. Oh, dia hanyut ke? Tapi sebelum ni cakap bang dia sangkut sikit. Yang mana yang sangkut situ jangan ni lah. Dia tukun. Ada kayu Tukun. Okey, jom kita review sikit rumah rakit Pak Hitam D ni. Kat rumah rakit ni dia ada pipe ni direct daripada direct sign lah. Ada tong, tak payah buat ais, tong ais pun tak apa, dah ada dah, semua buat ais saja. Dia ada tandas. Tandas dia, tandas duduk. Ada air paip. Kemudian ada dapur ada gas. Ada dapur gas, lengkap lah semua alat-alat nak masak, periuk apa semua cukup. Ada sinki. Ni ada periuk. Ni apa, kuali ada kipas. Ni tempat nak rehat-rehat ni. Ni tempat parking kita nak rehat. So ni ada ruang sikit. Kemudian ni tangga. Allah. Ni ada tempat BBQ. Malam ni kita akan BBQ. Oh, kena ni sikit lah. Cari tempat elok sikit. Ni naik atas. Ada kecil sikit lah pada yang A. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Okay, ni kat atas. So ada bantal, ada kipas. Selesa lah untuk 6 orang. Boleh naik 6 ke 8 orang. Rumah rakit Pak Hitam yang D, baru lagi 2 bulan. Okey, jom kita boleh tengok kat FB, boleh tengok kat TikTok. TikTok Iwan. BBQ. Cuma tak beli kod apa tadi tu ya. Lupa nak beli tu. Kita adjust macam nak ni. Okey, jom. Ni kita masuk. Air tengah nak pasang ni. Okey, nanti kita update tengok apa hasilnya, insya-Allah. Boleh buat anak-anak ni, tak ada apa pun. Selalu buat anak-anak okey lah. Safety lah. Jom kita first drop. Sang pumpun, kita try pumpun dulu. Mana pumpun Sam? Bismillahirrahmanirrahim. Tak daun baru, glamour. Tak glamour, siakap. Glamour ikan duri.
try mesin TikTok. Warna pink ni yang kita try mesin TikTok ni. Udang. Aduh sakit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Salah. Lempar lah. Mesin TikTok warna pink kali. Anu tu. Dah. Kan tak makan. Kita makan. Oh, basikut. Jagung. Ni ke apa? Tahu ni boleh buat atau makan nasi ni. Makan kang. Enggak. Habis kan kita tipu dengan pesantren. COD. Air RM1. RM3 COD. Kau ada air RM1 dah. Air batu RM1 dah. Air batu RM1. Kos pengantaran RM5. Ni laku ni hari Sabtu Ahad naik boat sini kan. Ice cream kan. Tengok ah. Patut saja Kan meninggal semua kan. penuh kan. Kalau 10 penuh. Patut saja meninggal kan. Dapat ikan tak? Sikit ada. Ikan tak makan, lepak santai. Jam berapa sekarang ni? Entahlah, Pak Long. Okey. Kita nak BBQ makan malam. BBQ kita ni jari ni pun dah nak hancur dah, kena bawa lah lain kali. Kita guna dulu punya ada hujung ni je lah. BBQ kambing. Kambing ke apa ni? Kambiang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Masih tidak ada hasil lagi. Masih monong mencari ilham. Ni strike kita untuk hari ini. Jam pukul 4 tadi, pukul 8 baru dapat makan. Double strike tu lama. Otai juga dapat. Jap ambil gambar lu. Hak lain masih lagi kumpau. Hak ni habis kumpau tu ni. Dah ke strike kedua kita. Oh, ikan apa ni? Oh. Apa ni? Kenduri ke apa ni? Kenduri. Strike kedua. Okay, ada tarikan ketiga ni. Alame. Bismillah. Wow. Tak ada. Besar. Masih sunyi lagi, baru 3 ekor. Alamak. Apa dia? Sirat. Tengok. Sirat. Anak sirat. Anak sirat. Tak sirat lah. Oi, strike kat belakang. Oh, ni strike paling besar sekali hari ni. Strike ketiga. Belukang. Turun. Besar ni. Dia. Solengan lah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lah lauk dah. Ada. Ya. Ya. Sikat. Sikat lagi. Duri. Oh, duri terberat sikit. Berat sikit ya. 150 gram. Alhamdulillah. Apa dia orang lain tak dapat lagi ni. Kacau lagi ni. Kayak follow lah nampak ni. Duri yang lama dengan sirat. Harap tak kumpau. Paling berharga ni. Jadi mana tak kumpau dah, selamat dah. Kan. Insya aku 9 baru dapat Subuh. Sudah subuh. Semua dah bangun. Semua dah masak. Hasil dah ni tak ada ni kot. Malam tadi pun kurang. Tapi adalah ikan panjang sekor ni. Malung. Itu ada gelama. Anak gelama. Apa? Oh, besar juga ni gelama ni. Keldui. Itu je lah. Tengok pagi ni. Kita tengok masak. Kita masak sarapan pagi hari ni. Oh, tu kena buang dulu. Nasi masak lagi? Dah, siap dah. Masak lagi nasi? Nasi goreng. Oh. Sarapan pagi kita. Minyak ni Nak masuk bihun pula. Mudah-mudahan ada nasi pagi ni. Pukul 3 nanti balik. Oh, ni dia dah bergerak ni. Siapa dia ni? Oh, Zam, buka Zam. Mayang pula dah. Benar. Ni. Tolong rekam sikit. Kali. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Rezeki lepas subuh. Tuan mancing tengah semayang. Besar ni. Ikan apa ni? Selendui lah. Oh, loncat ikan. Ikan mana ni? Tu dia. 2 ekor bergulung-gulung. Rezeki pagi ni, rezeki awal. Ni tanda-tanda baik ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Nampaknya ada yang tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tapi tak ada. Dia tarik-tarik je. Oh, air dia nak berubah lah. Dah dia nak pergi ke sana dah. Oh, habis. Ada ni ikan buah ni tapi tak ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rezeki duha yang gelama. Alhamdulillah. Hujan-hujan ni ada rezeki pukul 8 pagi. Dapat tak? Setelah berdiam hampir 3 jam. Dapat juga akhirnya 9. Rezeki. Angkat angkat sikit. Mana ni? Handset. Ambil gambar. Oi. Dapat juga 9. Rezeki. 3 jam duduk diam tak ada apa, akhirnya 9 naik. Terus. Semalam nak buka kening. Ada kening. Allah. Ada bunyinya. Ada tak? Zoho. Ada. Ikan. Serukut.
Boleh lah, pasal ladung. Lagi 2 jam nak balik lah. Dah rezeki. 2 kilo. 3 kilo. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh. 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 Oi. Oi. Apa dia? Oh, gelama papan. Alhamdulillah. Ini ada 18 ekor gitu. Cepat. Sebelum balik, Setengah jam lagi. kita Boleh telefon. bubuh stiker dulu. Alright. Mana sarungnya? Jumpa the next time. Beritahu kan? Mana? Sikit kasih. Gitu. Okay, clear. Okay, dah kat Q3 dah, alhamdulillah. So, kita dah kemas-kemas. Jadi hasil pun alhamdulillah lah, tak banyak benda tapi ada lah, insyaAllah. Kita tengok sikit hasil je. Dalam ni ada. Ni dah ada lah. Oh, dalam ni tak ada, dia dah keluarkan. Kat sini lah. Jom tengok. Yang sawit tu kan? Tak tahu, Ustaz. Tu. Sawit tu yang mana tahu awak. Ada balung. Gelama, ni gelama yang tadi dapat ni. Ni pun besar agak gelama. Alhamdulillah tak pernah dengan pula. Dia tak pernah kena pun. Ni pun besar agak ni. Ini ada gemak, aduh tajam. Itu tak ada benda pula. Dui, ni lah. Alhamdulillah. Rezeki. Boleh lah. Cok pun kita dah cok dah. Tanda sampai. So insyaAllah lepas ni kita akan sama ada main di sempadan Indonesia ataupun Sabak berenang ataupun kita berenang saja di kolam tepi rumah. Ikan haruan. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu boat dulu kan. Kita naik nanti 6 orang 7 orang okey lah. Akan ambil nombor daripada? Kata.